Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel YouTube Wan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Tapi dah dekat tengah hari dah ni. Nak kita pun dah peluh-peluh lah. Pada pagi tadi tu kita kemas-kemas sikit rumah. Okey. Lepas tu kita cabut pokok. Okey. Kita cabut pokok-pokok yang dah besar dah. Yang dah tua dah, kita bagi dia tumbuh lagi. Okey. So pokok apa yang kita tabur hari ni? Pokok kunyit dengan temulawak. So hari ni Wan nak tunjuk macam mana kita nak kenal pokok kunyit dengan temulawak. Okey. So dia senang kenal. Okey. Dua ni dia senang kenal. Okey, kalau kita tengok kat sini. Dia cukup senang kenal. Okey. Kalau kita tengok daun dia, bila dia tumbuh muda tu, kalau kita nampak daun dia tu ada merah kat tengah dia tu, yang ni bukan kunyit, yang ni temulawak. Okey. Ni. Kadang-kadang dia sampai besar pun dia ada lagi warna dia. Okey. Warna merah kat tengah-tengah ni. So yang ni temulawak. Okey. So daripada kecil pun dia dah naik dah. Warna-warna merah ni. Okey. So dekat sini dia ada dua jenis pokok, temulawak dengan kunyit. Okey. So kita tengok kat sini. Okey. So ni kebanyakannya semua yang naik ni, yang cepat ni temulawak, tapi dia ada pokok kunyit juga. Semua pokok kunyit dia lambat sikit daripada temulawak. Okey. So kalau kita tengok dekat-dekat ni, ni. Yang ni kunyit. Kunyit ni dia tak ada line merah. Temulawak ni tengok semua ada line merah. Kunyit dia tak ada. Okey. Yang tu satu kalau kita nak kenal. Dua, kalau kita koyak daun dia ni, temulawak dengan daun ni, kalau kita koyak, kita cium dia, temulawak ni dia tak ada bau. Tapi kunyit ni dia memang bau kunyit lah. Okey. So sebab tu orang kata kunyit ni, daun kunyit ni dia guna untuk masak rendang ke apa, pasal dia ada bau dia tu. Kalau selalu kita masak rendang, kita kalau langsung tak bau kunyit, dia tak jadi rendang ni. Rendang tu mesti kena ada daun kunyit. Okey. Jadi kunyit ni, kalau dia punya, orang kata kunyit lah, akak dia tu. Okey. So kalau kunyit ni memang mereka buat kunyit lah. Okey. Okey. Tapi kalau mereka nak buat ulam ni, kunyit ni kita jarang makan buat ulam, pasal dia terlampau, orang kata apa, dia terlampau pedak. Jadi orang lagi suka ulam gunakan apa, temulawak. So khasiat dia tu lebih kurang serupa. Okey, kalau yang kita buat ulam ni. Okey, khasiat dia lebih kurang serupa. Cuma orang kata kunyit ni pasal dia ada bau kunyit tu. Okey. Jadi orang buat macam-macam lah dengan dia punya tu. Temulawak ni pasal dia tak ada bau, jadi orang cuma makan dia buat ulam. Tapi dia lagi sedap nak makan pasal dia tak pedak buat ulam. Okey. So macam mana pula nak kenal ubi dia tu? Ubi dia, katalah kita jumpa dia punya ubi dia tu. Okey. Kita nak tahu yang mana satu. Yang mana satu kunyit, yang mana satu temulawak. Okey, so mai ikut Wan tunjuk. Jadi kalau kita tengok kat sini ni. Okey. Kita tengok dia kat sini tu. Yang ni temulawak. Kita boleh nampak dia merah. Tapi tadi dia banyak kat sini. Semua ni nampak kita cabut. So
So bila kita cabut tu, bila pokok-pokok ni dah cukup tua dah, dia dah jarang nak kenal dah. Yang mana satu timun lawak. Kalau nasib kita bagus, kadang-kadang dia memang merah sampai tua. Kalau tidak, dia hilang merah dia bila dia dah daun dia dah cukup besar. Okey, so yang paling antara dua, sama ada kita pergi bau daun dia. Okey, bau kuat tu dia memang kunyit. So yang ni memang kunyit. Okey, so yang ni dia punya kunyit. Okey, so yang ni dia punya kunyit. Okey, kita ambil sebelah lah ni, kita cari temu lawak pula. Kalau kita ambil daun dia ni, dia memang langsung tak ada bau lah. Okey, timun lawak. So daun dia memang langsung tak ada bau. So kalau daun yang ada bau tu, walaupun dia dah tengok, yang ni pun dah tak berapa, dah merah lah. Nampak? Cuma dia ada sikit-sikit, kita boleh nampak lagi. Okey, bila pokok dia tu dah besar. So ni dia ada ubi dia. So yang ni kunyit. So yang ni kunyit, yang ni timun lawak. Okey. So ni kita dah cabut dah ni, dua-dua. Okey, satu kunyit, satu temu lawak. So macam orang kata dia ada 3, lagi satu dia temu putih. Tapi temu putih kita tak ada. Okey, dulu kita ada, tapi mungkin pokok dia dah mati dah kot. Tapi kita tanam dia sekali dengan kunyit, dengan temu lawak ni. Jadi mungkin dia tak ni, dia mati. So kalau temu putih dia serupa. Okey, temu putih lah. Dia punya daun ni memang warna dia macam daun kunyit, tapi dia tak ada bau. Cuma ubi dia tu berbeza. Ubi dia bukan color macam ni. Dia bukan color kuning kalau temu lawak. Orange ni kalau kunyit. Dia ubi dia putih. Sebab tu dia panggil temu putih. Okay, so kita tak ada temu putih tu. Okay, dulu ada tapi lah ni dah tak ada. Okay, nanti kena cari pelan-pelan lah. Temu putih tu lagi banyak orang buat ulam. Okey, mungkin dia lagi tak pedang lah juga macam apa, temu lawak. Okey, kunyit ni jarang lah orang nak buat ulam. Okey, ni kunyit ni jarang orang nak buat ulam. Temu lawak ni memang banyak orang buat ulam. Okey, so kalau kata contoh kita nak buat ulam ni, kita ambil ni. Ni kita kelipak ni. Kita kelipak dah. Kelipak ke, potong ke, baru kita ambil tu. Yang ujung-ujung dia baru nak naik. Tu. Okey, yang ujung-ujung dia baru nak naik. So kita tengok warna dia pun. Okey, kuning lah. So kita bezakan dia dengan kunyit. Okey, ni pun kunyit baru nak tumbuh juga. So yang ni pun ni. Okey. Kalau sebelah-sebelah macam ni pun kita dah kenal dah. Temu lawak dia kuning, kunyit dia warna oranye. Tapi kalau kata tak kenal juga, tu. Kalau kita potong dia tu, kita boleh nampak warna dia. Satu kuning, satu warna oranye. So yang oranye ni kunyit. Yang kuning ni temu lawak. Okay. Kalau daripada segi bau pula, dia ada perbezaan sikit lah. Okay, bau lebih seakan-akan macam sama, cuma kunyit ni bau kuat sikit, temu lawak ni bau kurang. Okay, sebab tu yang ni kalau kita buat ulam dia tak pedang. Jadi yang ni kita boleh basuh-basuh dia terus. Lepas tu masa kita makan nasi, kita boleh makan dia terus. Okay, yang ni tu jarang lah. Ada orang boleh, kalau boleh tahan dengan dia pedang, yang ni pun boleh buat ulam juga. Jadi khasiat kedua-dua kunyit dengan temu lawak ni lebih kurang sama aja. Okey. So lah ni kita tengok apa dia khasiat temu lawak dengan kunyit ni.
Dan juga kalau kata ada benda yang orang kata kita kena berhati-hati bila ambil kedua-dua benda ni, kita akan tunjukkan juga. So jadi senang orang boleh ambil apa orang kata precaution, langkah berjaga-jaga. Okey, langkah berjaga-jaga kalau kita nak makan benda ni, nak buat ulam ke apa ke, macam mana, boleh makan lebih ke kurang ke, ataupun kalau kita makan ubat doktor kita boleh makan dia ke tak. Okey. Okey, so kalau kita tengok artikel kat sini ni, kunyit hidup mempunyai pelbagai khasiat. Okey, pasal kandungan curcumin dia yang kaya dengan sifat antioksidan, anti radang dan antimikroba. Okey, so dia meningkatkan imuniti badan, mengurangkan radangan, sakit sendi, melegakan sesugut, merawat masalah penghadaman dan juga membaiki kesihatan kulit. So dia juga ni berpotensi mengawal gula darah, menurunkan kolesterol dan memberikan kesan positif terhadap kesihatan mental dan fungsi otak. Okey, manfaat utama dia meningkatkan imuniti badan, bertindak sebagai antioksidan dan mempunyai sifat anti radang, antivirus dan antibakteria untuk membantu sistem imun melawan penyakit, melegakan keradangan dan kesakitan, berkesan dalam mengurangkan keradangan yang berkaitan dengan sakit sendi serta membantu melegakan gejala sindrom PMS dan segugut, menjaga kesihatan penghadaman, membantu mengurangkan masalah penghadaman seperti sindrom irritable bowel syndrome IBS, kembung dan sakit perut, meningkatkan kesihatan kulit, sifat antioksidan, anti radang, antimikroba, membantu merawat masalah kulit seperti jerawat, eczema dan psoriasis, membantu mengawal gula darah, mengurangkan keradangan yang berkaitan dengan diabetes. Menurunkan kolesterol, membantu mengurangkan kolesterol jahat LDL dan trigliserida dalam darah. Okay, meningkatkan kesihatan jantung, membantu membuat dinding pembuluh darah lebih rileks dan elastik, melancarkan aliran darah. Meningkatkan kesihatan otak, membantu meningkatkan daya ingatan dan mengurangkan risiko penyakit degeneratif otak seperti Alzheimer tu, penyakit yang lupa tu lah. Mengurangkan risiko kanser. Antioksidan dan anti kankernya dapat membantu melawan sel kanser dan mengurangkan risiko pelbagai jenis kanser. Okey, cara mengamalkan dalam masakan, mereka masak kunyit hidup dalam masakan harian, kari, sup atau tumisan. Jus pula, minum jus kunyit yang dicampur dengan buah-buahan lain, madu atau limau untuk manfaat kesihatan tambahan. Ataupun buat masker muka dengan campuran kunyit, yogurt dan madu untuk merawat kulit. Okay, walaupun kunyit umumnya selamat, adalah penting untuk berunding dengan pakar kesihatan sebelum menjadikannya suplemen, terutamanya jika anda mempunyai masalah kesihatan tertentu atau mengambil ubat lain. Kunyit dalam bentuk serbuk mungkin mengandungi bahan tambahan seperti tepung atau perwarna. Jadi pilihlah produk yang berkualiti. Okey, keburukan utama kunyit hidup termasuk gangguan pencernaan, diarrhea, mual atau kembung serta risiko alergik kulit. Ia juga dapat menurunkan
gula darah secara drastis, mengganggu penyerapan zat besi dan meningkatkan risiko batu ginjal kerana kandungan oksalatnya. So, ibu hamil dan individu yang kondisi tertentu seperti penyakit lambung disarankan berhati-hati dan berkonsultasi dengan doktor sebelum mengonsuminya. Mana dia konsult dengan doktor lah sebelum makan. Ni bahasa Indonesia ni. Okay. So, efek samping umum. Okay, gangguan pencernaan. So, jangan makan lebih. Okay. Yang boleh menyebabkan mual, muntah, diarrhea tu sakit perut. Okay. Ataupun kembung. So, reaksi alergi. So, mungkin ada orang yang ada ruam kulit, kemerahan atau reaksi alergi lain jika kita sensitif terhadap kunyit lah. Okay. Jadi sebab tu kita cuba walaupun makan gasapu sikit-sikit dulu. Okay, risiko kesihatan lain tu batu ginjal. Okay, dia mengandungi oksalat. Kalau kita makan lebih sangat, dia dapat membentuk batu ginjal. Terutama pada individu yang rentan. Okay, so kadar gula darah dia rendah. So, kunyit dapat menurunkan gula darah dan yang dapat berbahaya kepada penderita diabetes atau menyebabkan hipoglikemia. So, penyerapan zat besi terganggu. Kunyit dapat mengganggu penyerapan zat besi, meningkatkan risiko anemia. Okay. So, perhatian khusus. So, ibu hamil atau menyusu, okay, tidak disarankan untuk makan kunyit yang berlebihan. Okay. Riwayat penyakit lambung. Okay, sifat asam kunyit dapat memburukkan kondisi seperti MAC atau GERD. Oleh kerana itu, konsultasi doktor diperlukan. Okay, darah tinggi lah asam penyakit lambung ni. Okay. So, kunyit ni juga dapat berinteraksi dengan ubat-ubat tertentu. So, terutamanya orang ubat diabetes, ataupun ubat yang untuk cairkan darah tu. Pasal kunyit tu dia ada kesan, jadi kita kena konsult doktor. So, kita memang kena cek dengan doktor, terutama sekali kalau kita makan ubat hospital ni. Okay, yang ni pula kita share tentang temulawak juga. Okay, so dia punya ni lebih kurang sama. Okay, antioksidan, anti-inflamasi, meningkatkan daya tahan tubuh, melindungi hati, okay, meredakan peradangan sendi, membantu jerawat masalah kulit, melancarkan pencernaan. Memang betul-betul sama kolesterol apa tu, betul-betul sama dengan kunyit. So, antioksidan, anti-inflamasi. Okay. So, melindungi hati juga. So, sama betul-betul macam kunyit. Pencernaan sama macam kunyit juga. Masalah pencernaan. Okay, gangguan lambung, diarrhea tu sakit perut lah. Lepas tu meningkatkan nafsu makan. So, meredakan peradangan sendi. Sifat antiinflamasi efektif dalam mengurangi peradangan dan nyeri pada sendi seperti osteoarthritis. So, kulit sama juga macam kunyit. Masalah kulit. Okay.
dan juga meningkatkan imunisasi. Okey. So dia boleh meningkatkan imunisasi lah, kekebalan tubuh untuk lawan kalau kita ada apa-apa infeksi. Okey. Sama tu juga temulawak. Cuma temulawak ni menurunkan kolesterol dan meningkatkan HDL, kolesterol baik. Okey. Lepas tu potensi anti-kanker, beberapa penelitian menunjukkan bahawa ekstrak temulawak dapat menghambat pertumbuhan sel kanker seperti kanker payudara dan hati. So macam mana nak makan temulawak tu? So sama ada kita buat jamu atau minuman herba, kita rebus dia dengan air panas, lepas tu campur dengan madu atau gula merah untuk bagi rasa lebih nikmat dan khasiat tambahan. Okey, buat masker kulit pun boleh. Okey, dan juga luka-luka. So dia juga kita boleh tambah dalam masakan untuk bagi warna, dan lebih kurang macam kunyit lah juga dia tu. Okey, dan manfaat kesihatan tambahan. So dia punya keburukan dia pun sama juga macam kunyit. Okey. Kalau terutama kalau kita ambil berlebihan ataupun ambil dia tak lebih pun tapi terlalu lama kita duk ambil. Okey, so dia dapat burukkan lagi kondisi orang yang ada penyakit hati atau hempedu. Okey, ataupun sakit jantung. So kalau yang pakai dekat kulit pula kena jaga tengok dia punya allergic dia tu. Okey, dia boleh menyebabkan ruam, gatal ataupun kulit kita kemerah-merahan lah. So yang ni efek sampingan dia tu macam tu, iritasi lambung tu. Kalau 18 minggu dapat menyebabkan tu kalau kita makan direct terus lah 18 minggu. Okey. So sakit perut pun kita boleh dapat kalau makan berlebihan. Ataupun memburukkan kondisi penderita penyakit hati ataupun hempedu kalau kita makan berlebihan. Okey, peningkatkan detak jantung. Macam kata makan tu kita punya jantung tu jadi laju ke apa, kita kalau untuk orang yang ada hipertensi ni, hipertensi ataupun gangguan ginjal. Okey. So menguatkan pasal ginjal kita kena kerja kuat bila kita makan temulawak ni. So yang ni pula ni risiko infeksi kandung kemih ni untuk ibu mengandung lah. Jadi, kalau kulit tu allergic atau iritasi, okey. So kita akan jadi kemerahan, gatal, rasa panas atau kering ataupun mengelupas. Okey, so untuk ada pengguna rasa macam kulit dia orang pun macam terbakar kalau guna banyak temulawak ni. So apa-apa pun kena konsult doktor dulu. Okey, so apa-apa herba yang kita nak ambil ni kita kena konsult doktor dulu. Okey. Pasal kita tak nak makan ubat hospital. Jadi bila kita makan dia tu dengan ubat hospital tu, dia risiko dia kira macam overdose lah. Jadi terlebih ubat. Sama juga kalau sapu ke apa pun, kalau kita campur dia dengan ubat-ubat lain, dia akan jadi efek. Okay, so sampai takat ni saja kita punya sharing tu tentang temulawak dengan kunyit tu. So share dengan kawan-kawan kalau rasa benda ni bermanfaat. Okey. Sekian saja. Assalamualaikum. Bye. So jangan lupa subscribe channel ni. Kita ada macam-macam. Ada kalau siapa yang berminat dengan orang kata herba-herba liar ni
ataupun makanan orang kata yang jarang lah orang muda lah ni nak makan, yang ulam-ulaman ni. Tengok kita ada apa channel Herbalia ni. Okay. Assalamualaikum sekali lagi. Bye.